Hey, what's up guys? Okay, untuk menu open house yang seterusnya kita nak buat laksa siam. Yang ni sangatlah sedap and senang je nak buat sebenarnya. Boleh slup satu rumah makan. Okay, cara dia korang ambil 1 kilo ikan kembung, korang rebuskan dengan 2 asam keping. Okay, rebus sampai ikan tu masak, boleh bawa keluar. Air rebusan tu jangan buang, kita nak guna lepas ni untuk blend. Okay, untuk ikan tadi pula korang tunggu sejuk and then korang asingkan. Kita ambil isi dia dahulu. Tulang letak tepi, ambil isi sahaja and then korang blendkan dengan air rebusan tadi sampai dia lumat macam ni. Boleh letakkan kat tepi dulu. Kemudian tulang yang lebih tadi pula dengan kepala ikan tu korang blend juga dengan air rebusan tadi. Cuma yang ni korang kena tapis sebab dalam tu banyak duri-duri tajam, tak elok tertelan nanti. Ok, next korang ambil 2 bawang merah, 3 batang serai, halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, 2 ketul kunyit hidup, 6 ulas bawang putih, 12 cili padi dengan seketul kecil belacan yang dibakar. Okay, lepas tu kita blend. Lepas tu letak dalam periuk, tak perlu minyak. Masukkan isi ikan kita dah blend tadi dengan tulang, air tulang sekali. Okey, lepas tu simple je. Dia memang campur macam ni saja, tak perlu minyak apa pun. Lepas tu bila mendidih, masukkan 3 kotak kecil santan dan korang tambah 4 helai daun limau purut dengan 2 asam keping. And then nak bagi kuning sikit lagi cantik, tambahkan serbuk kunyit sikit lagi. Lepas tu tambahlah kita punya seasoning, garam, gula, serbuk perasa semuanya. And then bila nak siap masak, tambahkan daun selasih Thai ataupun Thai basil. Kalau tak jumpa juga tak apalah, it's okay, boleh skip saja. Lepas tu gunakan laksa ini, beli dalam paket, senang. Lepas tu celurkan laksa tu, tuang kita punya kuah, letak topping toge, timun, bunga kanta, apa yang korang suka. Itu saja. Sangatlah sedap dan senang, korang boleh buat untuk open house raya dengan family nanti.